Hey guys, Assalamualaikum, salam Jumaat. Today kita ada charity ride dengan geng Jisom. So kita pecah dua awal lah pasal yang awal tadi dia dah tunggu kat sana 160 biji, tak nak serentak-serentak. So kita dengan Azli kita decide kita breakfast tu lah. Kita breakfast dekat ni tempat tu. So guys, ini motor-motor yang follow kita orang lah. 1, 2, 3, 4, 5 dekat 15 ke 20 biji kot. Azli dah siap order Kita order dekat ni. Lempeng, Bangau, Tanjung. Dah 20 biji kot, 20 lempeng dia order. So, ini geng-geng dia makan tu lah. Geng yang dah siap makan, ni geng Zul and the gang. So, the rest of the lain Tok Zul. Kenyang bang? Alhamdulillah So, ini kelompok di hadapan tadi saya nampak kelompok di hadapan saya kejar nampaknya kelajuan dia ni ketua kelompok di hadapan. Takut ada yang terlepas sembang. So kita order kat sini, Azri order dekat sini meja 1, meja 2, ni meja 3 dia. Okay, jom kita makan. Aku pun makan tak banyak, kita habiskan dulu lah. Aku rasa dekat 10 biji motor kot. 10 biji motor kita kena breakfast kari kambing lah, lempeng. Ni lempeng Bangau. Kita order lempeng Bangau kat sini. Kita dah order siap lah Azri bawa kat sini. So geng-geng semua dah ramai beratur kat sini. So Cik Azri kita pun dah siap orderkan semua sekali Semua standard lempeng tadi kan? Semua lempeng. Lempeng kambing. So ini yang dia orang makan kat sini lah, lempeng kambing. Awak order apa tu? Masya-Allah. Order apa ni? Ya Allah, untuk anak-anak dia. Aduh, rajinnya. Sini. Wow, mantap. Padu lu. Baulu sabut. Jom kita tengok baulu sabut tu macam mana rupa dia. Guys, kita tengok baulu sabut dia macam mana rupa Rasa macam mantap. Kita pernah pergi lah, sedap lah. Kita pernah buat video sekali tadi. Kita tengok sekali lah. Juga kita tengok dia punya baulu sabut dia macam dah order dah. Akak dah order tadi. Dia dah beli dah. Ni lah guys, baulu sabut yang Kak Mizan kau beli tadi. Yang pernah lah. Ini kali kedua kita beli ni bang. Kita dah beli tadi. Pernah tu, ni dia punya. Oh, tengok pun tak baik, sedapnya, Masya Allah, sedapnya. Tu dia. Ni yang baru nak masak kan. Angkat. Tengok jap. Oh, ni dah masak. Oh, macam kuih air raya lah rasa. Allahu Akbar.